Ah, untuk kita punya ustazah. Saya lebih suka panggil ustazah lah. Boleh tak? Ustazah Nur Azizah kita. Dia ni guru mengaji. Alhamdulillah. Jadi kita nak dengar apa nama ni, apa yang ustaz sharing daripada ustazah kita berkenaan dengan uh, pengalaman beliau menggunakan produk dan juga cara apa dia punya result untuk kesihatan. Jadi dengan tak membuang masa, kita jemput kita punya ustazah Puan Nur Azizah kita, insyaAllah. Ada tak? Ada Puan Ustazah. Okey Ustazah, lama tak jumpa, tak nampak, lama tak nampak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih pada Abang Kam. Ah, Saya nak sharing mula-mula masuk jadi ahli Ugrade International tanpa disangka-sangka. Tanpa disangka-sangka saya menjadi ahli Ugrade International. Alhamdulillah. Mana boleh tiba-tiba kalau macam Abang Kam ada orang yang memujuk dia beberapa bulan Ya, sampai nak dekat setahun tapi saya tak ada apa-apa, tiba-tiba sahaja. Itulah kata takdir Allah ya. Saya mula-mula kenal dengan produk Ugrade dengan Puan Azian Puan Azian yang memperkenalkan saya tanpa juga disangka-sangka juga Okey, saya punya pengalaman, suami saya sakit lutut. Ya. Suami saya nak pergi kerja tu, suami saya sakit lutut yang saya tak pernah tengok dia menangis walaupun dia memang dah selalu sakit lutut dan dia ambil ubat Tapi orang kata tak sakit lutut dia sentiasa. Dan walaupun dia makan ubat, dia beli kat farmasi, dia ambil dengan doktor, tapi dia punya sakit dia tu hari tu nampak sampai dia menangis. Saya pun tak pernah tengok suami saya menangis sebab sakit. Masa tu dia nak pergi kerja. Apa yang saya buat cuma sabun dengan minyak urut macam tu je lah kan. Kita pun tak ada apa, tak tahu macam mana nak buat. Hati saya ni ya Allah sedihnya rasa. Lepas tu kebetulan hari itu saya pergi mengajar dekat rumah Puan Azian. Saya ada kelas dekat rumah Puan Azian. Saya mengajar di situ, habis kelas saya pun luahkanlah. Saya kata, saya tengok, saya panggil dia Cik Azian. Sebab saya kenal dia dulu, dia suruh saya panggil dia Makcik sebab dia sebaya dengan mak ayah saya kan. Jadi saya panggil Cik Azian. Cik kata, saya tadi saya kesian lah tengok suami saya sakit lutut nak pergi kerja tu sampai menangis saya. Saya kata, kesian saya tengok. Saya tengok makcik ni sihat aja. Lincah buat kerja apa semua. Cik ada makan apa-apa ke? Saya kata macam tu. Lepas tu dia cakap, dia pun masuk, dia tak cakap apa pun. Dia masuk dalam rumah. Lepas tu dia keluar, dia bawa satu kotak ni ni. Satu kotak UGK Plus ni. Dia, nah dia kata, nah ambil ni, dia kata, awak bagi kat suami apa ni suami Nur makan, kata dia. Saya ni, sebab kita rasa suami kita tu saya tak pernah tengok dia menangis sakit. Saya ambil tanpa tanya pun. Berapa harga, macam mana nak makan pun saya tak tanya pun. Bila balik, bila balik suami saya tanya, berapa harga ni? Saya kata, tak lah, saya pun tak tahu berapa harga. Saya kata, sebab saya percaya, konsep percaya tu. Percaya, saya tengok pada Makcik Azian tu yang uh, cergas, saya percaya. Apa yang dia bagi ni, saya rasa boleh membantu suami saya. Jadi saya pun terus bagi pada suami saya. Lepas tu saya telefon Makcik Azian macam mana cara makan. Dia kata letak bawah lidah. Jadi bila dia makan hampir nak habis satu kotak lah. Saya tengok suami saya dah tak adalah mengeluh sakit sangat. Tapi masihlah lagi
ada orang kata pergerakan, yalah dah lama kan sakit lutut. Mungkin disebabkan bekerja yang berdiri, dia menggunakan kaki yang banyak, yang orang kata sentiasa berdiri kan masa bekerja. Jadi Alhamdulillah kita dah nampak dah dia punya kesan, dan saya pun saya nak beli lagi lah. Bila saya nak beli lagi, uh, si Azan cakap, jom ikut makcik. Dia kata, pergi mana? Kata nak beli lagi kan? Jom, dia bawa saya dengan suami saya. Pergi hari Rabu. Ya. First lah tu, pergi hari Rabu tu, ada talk dekat HQ Kota Damansara. Dan kami pergi, mula tu kami dengar testimoni apa semua. Dan suami saya pun dah rasa, dan saya dengar daripada penerangan daripada Puan Hajah Noraini. Saya ambil keputusan terus. Saya tak ada kata tu, saya terus kata okey. Sebab saya dah tengok suami saya dah sihat. Jadi kita rasa ini satu produk yang bagus. Jadi saya terus je, okey tak apa. Saya datang lagi, terus jumpa dengan Puan Hajah, bincang, terus percaya je, bulat-bulat, tak ada tak adalah kata banyak soal. Puan Hajah suruh masuk ahli, dan dia beritahu pasal income juga yang dapat daripada syarikat. Dan saya mula-mula tu, okeylah tak apa, mula-mula kita nak untuk sihat. Tapi kita percaya je apa yang Hajah cakap tu, saya percaya dan terus je. Ikut je apa yang dia tu. Itu kira percaya bulat-bulat. Ya. Ya. Bila saya dah beli, saya masuk package titanium dengan barang yang banyak, saya pun dapat juga merasa, kan? Bukan setakat suami saya, jadi saya pun dapat rasa. Saya dulu saya ada penyakit asma, dan baru-baru ni dalam tahun ni saya kena thyroid, dan resedung. Ada resedung juga dah lama. Resedung dengan asma saya dah lama. Jadi kalau saya bercakap, biasanya orang-orang yang dekat dengan saya dia tahu. Saya bercakap, nafas saya akan, saya kata terberhenti. Sebab saya tak boleh nak direct. Tapi apabila saya mengamalkan dia dalam masa 2 minggu, saya boleh bercakap dengan lancar. Saya boleh mengajar pun dengan lancar. Saya mengaji pun orang kata dengan, orang kata dulu satu ayat yang panjang saya boleh 2-3 kali saya berhenti. Sekarang Alhamdulillah, kalau satu baris tu saya boleh baca terus. Alhamdulillah. Lepas tu thyroid saya pun, saya kalau masa saya kena thyroid tu, tangan saya ni memang getar. Kalau saya apa, kalau kalau bawa kereta tu pun kaki saya menggetar. Kalau orang kata kita nak pegang apa, nak brake ke apa ke. Tapi Alhamdulillah, dah lepas saya mengamalkan UGK Plus, Alhamdulillah semua apa, perasaan kita ni macam kita berdebar-debar tu hilang, rasa lebih sihat. Saya buat kerja tu daripada pagi sampai ke malam saya mengajar ni, saya pun baru habis mengajar ngaji. Saya ada tenaga. Tapi cuma orang kata itulah, dia jaga kita punya masa tidur kita. Kalau dulu saya boleh berjaga kadang sampai pukul 2 pagi, 3 pagi, saya susah nak tidur. Tapi bila saya amalkan ni dengan kopi, uh, yeah, kopi UG Cafe ni, saya pukul 10, 10:30 tu mata saya dah ngantuk dah. Dan dia jaga, saya punya, kalau dulu saya nak tidur awal tak boleh. Saya tak boleh tidur. Tapi bila saya amalkan UGK Plus, saya amalkan UG Cafe latte ni, sendi-sendi saya pun sihat. Saya semayang pun dah tak, kalau orang tengok dulu saya semayang ya, bangun daripada sujud lambat. Tapi sekarang Alhamdulillah, kalau saya semayang dekat mana-mana masjid atau mana-mana, kalau kita pergi singgah mana-mana masjid, saya boleh sama je dengan orang-orang muda. Alhamdulillah, saya boleh bangun daripada solat tu. Itu rasa, ya Allah, bersyukur sangat. Itu pengalaman saya tu ya. Lepas tu saya pun share dengan mak saya. Mak saya ada gastrik,
ada sembelit, saya suruh mak saya makan detox, and detox dengan UGK Plus. Alhamdulillah, mak saya dulu selalu mengadu sakit-sakit badan, angin jahat dia kata, angin tu semua. Alhamdulillah sekarang dah tak ada dah mengadu dan dia pun uh, orang kata buat kerja pun dah tak ada mengeluh. Kita rasa lega lah bila mak kita dah tak ada tak ada dah kata sakit sana sakit sini kan. Abah saya pula dia ada semput dengan sakit kaki, sakit lutut, sakit kaki yang tak boleh nak pakai pakai tongkat lah dalam rumah. Tapi dah amalkan 1 bulan, dia amalkan kopi dengan UJK Plus juga. Sekarang dalam rumah dah tak pakai tongkat. Itu orang kata rasa rasa seronok sangat. Dia juga ada gout. Kalau dulu 1 bulan kadang-kadang 2 kali pergi klinik. Cucuk. Kan gout bila tersalah makan sikit dia akan bengkak kaki dia. Alhamdulillah sejak mengamalkan ni dah tak pergi ke klinik dah. Hari tu pun dia kata bengkak sekejap, dia makan ubat pun dia boleh surut dengan cepat. Kalau tak dulu, kalau sebelum makan suplemen ni, dia makan ubat pun tak mau. Dia mesti kena pergi klinik cucuk. Baru surut. Ya. Jadi nampaklah dia punya kesan cepat. Ya, saya pun nampak dalam dalam masa tak sampai sebulan dia dah boleh nampak khasiat dia. Jadi saya tak ragu-ragulah. Saya nak cakap dengan orang pun saya tak ragu-ragu. Ya. Lepas tu income saya pun income saya pun sebulan yang mula-mula saya masuk sebulan yang mula tu saya dapat 2K. Ya Allah, seronoknya saya. Ya, saya tak bukan kata kita ni suri rumah tangga kan. Kalau kita dapat 2K tu pun ya Allah bersyukurnya kan. Tak payah orang lain, tak payah tunggu duit suami bagi, tapi kita cari sendiri. Alhamdulillah, seronok sangat. Dan kita pun share khasiat pada rakan-rakan, pada keluarga, adik-beradik, anak-anak. Dan dia orang makan pun dia orang rasa khasiat dia, tak payah dah nak cakap kata bulan ni tak nak beli ke, tak payah cakap dah. Dia orang terus, mak saya pun cakap, mak saya panggil saya Zah. Zah, mak punya yang warna biru tu, ubat biru tu dah habis, kata dia. Mak nak beli, mak nak satu lagi yang Kacik Fatimah, kata dia. Dia tak tahu nama-nama tu. Dia cakap macam tu dia. Mak nak Kacik Fatimah pula, kata dia. Ya Allah, ya. Rasa seronok kan bila kita tengok orang yang kita sayang sihat. Tak ada nikmat yang kita rasa tu ya. Bila tengok mak ayah kita sihat, kita pun rasa gembira. Duit orang kata kita boleh cari, tapi kesihatan tu memang tak dapat kita nak cari mana ya. Kalau duit banyak pun kalau tak sihat tak boleh nak buat apa. Jadi itu yang saya rasa. Terima kasih pada Puan Azian yang bawa masuk saya ke menjadi ahli Melayu Grade, pada Hajah yang meyakinkan saya, dan saya percaya insya-Allah dengan penyertaan kami dalam Ugrade ni, suami saya pun akan pencen dan akan buat sepenuh masa dalam Ugrade International ni. Doakan kami berjaya ya.